Langkah-langkah yang diambil oleh Puan untuk memastikan program pada hari ini berjalan dengan lancar? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, untuk saya daripada PPD Mualim, untuk kita memastikan bahawa program ini berjalan lancar adalah yang pertama kita buat libat urus dengan semua sekolah yang terlibat, iaitu daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Yang kedua, kita juga telah menyebarkan video teaser untuk mewar-warkan apakah aktiviti-aktiviti menarik yang ada pada hari ini. Dan yang ketiga juga kita edarkan poster supaya semua masyarakat, semua warga pendidikan tahu tentang program ini dan apa impaknya kepada mereka masa akan datang. Terima kasih Puan. Soalan saya yang terakhir, apakah harapan Puan untuk program kita pada hari ini? Okey, untuk program hari ini sebenarnya kita melibatkan banyak agensi-agensi kerajaan dan juga NGO. Kita juga libatkan semua warga sekolah. Jadi harapan saya adalah saya dapat melihat kemenjadian murid dalam daerah Mualim ini. Sebab pada hari ini sebenarnya kita ada banyak pertandingan dan pertandingan yang paling menarik hati saya adalah KMR, di mana setiap pelajar akan mempersembahkan bahan-bahan pembelajaran yang mereka laksanakan sendiri, yang mereka buat sendiri, yang mereka fikirkan sendiri untuk diceritakan kepada kawan-kawan yang lain. Jadi pada hari ini kita akan lihat banyak juga aktiviti-aktiviti yang lain yang menonjolkan kepada kecemerlangan dan juga kemitraan sekolah masing-masing. Jadi itu saya harap dengan aktiviti ini hari ini kita dapat menunjukkan bahawa Mualim memang sebenar-benarnya daerah ilmu. So, apakah nama korang? My name is Arnya. My name is Kathleen. What school are you from? I'm also from Catholic. How do you feel today in Hari Terbuka PPD Mualim? I feel very happy and I'm energetic today because there seems to be like a lot of visitors in my very own school, so I feel very proud that our principal has done a good job to organize all of this. Di sini Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis. Pameran yang dipamerkan ialah macam di sini ke pencapaian SPM. Okey, kita menunjukkan wajah-wajah pelajar semua A dalam peperiksaan SPM 2023. Merupakan 7 orang ni merupakan tahun yang terbaik lah dalam 3 tahun. Okey, di sana kita ada pameran Mek Kito yang telah memenangi silver medal. Silver medal. Dan di 3 meja sana, di depan dan di tepi ni ialah projek KMR yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar SMK Methodist. Reka bentuk. Di sini solar system. Okey, di depan sana periskop. Dan di hujung sana tentang buku scrap. Itu saja. Okey, baik cikgu. Apakah harapan cikgu untuk pameran sekolah Metodis untuk Hari Terbuka PPD hari ini? Okey, harapan saya apabila telah dipamerkan, saya harap kita dapat menunjukkan kecemerlangan yang telah dihasilkan oleh SMK Methodist kepada sekolah-sekolah lain, dan saya harap info-info yang diberikan oleh anak-anak murid SMK Methodist memberi
pengetahuan yang lebih kepada mereka yang kunjungi pamerkan pada hari ni. Okay, so hari ni kita orang dari Didi Motor Tanjung Malim. So kita orang hari ni buat promotion untuk S70 dengan X90. So ini antara produk yang terbaru daripada Proton lah. Dan antara permintaan yang agak tinggi lah untuk sedan dan untuk MPV kereta lah. Alright.